apa semua. So kita boleh, kalau kita rasa ianya kita terinaya dalam kat situ, kita boleh buat report di e-aduan. Dan juga kalau kita tengah-tengah kerja tiba-tiba kita dibuang, tim kita semua dibuang, kita dibuang apa semua, dan baki bayaran yang kita dah buat kerja tu dia tak mau bayar, penerbit tak mau bayar, ataupun majikan tak mau bayar. So yang itu pun kita boleh buat aduan lah, mengikut kepada Akta Pekerja Gig ni. Apa lagi? Nombor 6 ialah pelanggaran kontrak. So kalau dalam kontrak asal kita bersama penerbit, so ada perincian apa semua. Contohnya job description. Kita dalam kontrak kita bagi tahu bahawa kita kerja teknikal apa semua. Tiba-tiba kita nak kena buat kerja lain. Bukannya kita tak nak, tapi di luar daripada kemampuan kita, masa kita, apa semua kita. So yang itu mengganggu kita. So saya rasa langgar kontrak memang kena buat aduan, dan kita ada hak. Bukan memang kena buat, tapi kita ada hak jika tidak berpuas hati. Kemudian apa lagi? Yang ketujuh ialah kalau kita buat aduan kepada penerbit, contohnya ketidakselesaan, ketidakkeadilan di tempat kerja apa semua, dan penerbit tidak jawab ataupun majikan tak jawab aduan kita, secara bertulis tak jawab, secara teks tak jawab, kita dah bagi tempoh masa yang panjang, mengganggu kerja kita apa semua. So maksudnya bila aduan kita tak jawab, kita rasa kita terinaya sewaktu kerja, kita juga boleh buat aduan di e-aduan. Dan yang ke-8, kalau kita dilarang, contohnya kita nak masuk Profima dan juga kita nak mengadu kat Profima apa semua, involvement pekerja filem dalam Profima sebenarnya tidak boleh disekat oleh mana-mana pihak, terutamanya pihak majikan. Jangan beritahu Profima jangan masuk Profima, ini tak boleh. Akta ini juga kalau ada yang begitu, terus boleh buat laporan dan kita akan pastikan tindakan akan diambil lah. Maksudnya kita pekerja bebas, pekerja filem ini bebas untuk menjadi keahlian mana-mana persatuan, terutamanya Profima yang banyak membantu dan juga banyak menjadi suara pekerja filem. Apa-apa pun saluran dah ada, banyak jabatan di bawah Kesuma telah sama-sama bekerja ataupun bergerak di bawah Akta Pekerja Gig 2025 ini. Jadi semuanya terpulang pada kita, gunakan saluran, gunakan hak kita yang ada, buat aduan, buat research sedikit tentang Akta Pekerja Gig, apa yang boleh, apa tak boleh. Yang saya nak beritahu dekat sini, kita sudah ada saluran dan juga sudah ada undang-undang yang mengaitkan kita. JTKSM adalah penguatkuasa kepada undang-undang, tapi kalau ada pertikaian apa semua akan masuk ke tingkat lain. Dia akan pergi ke jabatan lain, jabatan perusahaan, pendamaian dan segala-galanya. Lepas tu saya cakap tadi, banyak jabatan yang terkait dengan akta ini di bawah Kesuma. Terima kasih banyak-banyak. So saya harap semua ambil maklum dan juga semua ambil berat. Hak kita, maruah industri, hak kita kena tahu dan hak kita kena jaga, supaya kru filem Malaysia sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan bekerja dengan senang hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.